tahulah berapa ramai antara korang kalau pernah pergi area-area KL lah kan. Tempat ni dia berada antara dekat Bukit Tungku dengan Lalaport. Tempat ni sebenarnya dia residential area. So aku dapat cerita kali ni dari office mate aku. Waktu macam selalulah kalau stay dekat office tu memang lambat. Okay, orang cakap apa yang aku rasa kalau setakat kau stay back dekat office pukul 10 tu mungkin benda biasa kot. So dia punya work nature dia. So nak dijadikan kisah, lepas maghrib tu lah kot, lepas azan maghrib macam tu kan. Okay, dia ingat nak stop lah kejap, nak solat, nak pergi surau. Dia akan lalu satu toilet ni tau. Tiba-tiba dengar bunyi orang menangis. Dia masa tu antara macam, alamak, bunyi apa ni? Bunyi semua perempuan menangis. Lepas tu tiba-tiba dia tengok lagi seorang lagi yang kata kawan dia pun sama-sama stay dekat office juga kan. So dia call lah, dia tanya, kau kat mana? Lepas tu kebetulan kawan dia tu masa tu cakap, aku ada kat toilet. Okay. Lepas tu pun keluar dari toilet, bunyi tu pun tak habis-habis lagi tau. Lepas tu dia tanyalah, kau dengar tak bunyi perempuan menangis? Lepas tu dia kata, ini bukan suara Kak Wati ke? Kak Wati ni nama cleaner tau. Kak Wati ke tu? Sekejap tu orang kata dalam beberapa saat tiba-tiba betul-betul lah memang Kak Wati tu keluar. Okay, so cerita tu so tak ada part yang seram lah. Lepas tu tanyalah kenapa? Sebab terkejut kan, dia tengok kau menangis. Dah tu diorang tu dah ada lelaki. Diorang takut juga kan. Tiba-tiba kau seorang je perempuan menangis kat situ. Lepas tu tanya-tanya Kak Wati cakap, dia kata macam ni tau. Dia kata, boleh tak kalau akak nak balik awal sikit? Tanyalah kenapa kan. Sepatutnya ada seorang lagi partner dia. Dia ni Ida. Supposedly Ida tu sama-sama dengan Kak Wati ni lah. Okay, dia buat kerja, dia tengah mop dekat area koridor lah, macam tu kan. Tiba-tiba tu dengar macam suara si Ida ni menyanyi-nyanyi. Dia pun tegur lah, dia cakap lah, senangnya hati, semua macam tu kan. Okay. Dia nak borak-borak macam tu. Lepas tu dia pelik, Ida ni macam tak pedulikan dia. Ida ni macam nyanyi lah. Lepas tu makin lama kan dia dengar macam Ida ni nyanyi macam kata dalam lagu bahasa Jawa macam tu tau. Aku tak tahu bahasa Jawa tu macam mana. Tiba-tiba dia rasa macam dia boleh rasa pada belakang kan. Dia rasa macam ada bunyi benda yang berat macam kain, macam naik macam kelepak-kelepak tu lah, naik macam ke atas macam tu tau. Seolah-olah macam terbang menyebab macam tu. Bila dia pusing belakang slow-slow, ya Allah, dia punyalah terkejut. Okay, dia kata itulah orang kata pertama kali dia nampak macam okeylah makhluk macam kat belakang aku ni lah. Baju putih, lusuh. Okay, rambut dia panjang berurai dengan orang kata rambut dia macam tak lurus lah, mengembang tu panjang. Dia memang kaki tak jejak lantai, dia terapung. Lepas tu mata merah nyala. Waktu tu lah kata si Kak Wati ni lah, dia memang berharap sangat lah waktu tu dia pengsan tau. Tapi macam tak boleh pengsan. Dia macam jadi kaku macam tu kan. Lepas tu dia dengar bunyi telefon dari si Ida ni. Ida tu cakap, dia kata sorry lah, dia keluar kejap pergi tapau nasi ke apa macam tu lah. Rupanya Ida tak ada waktu tu. Waktu dia angkat phone tu, tiba-tiba macam benda tu slowly macam menghilang lah. So dia terkejut kan, sebab dia macam traumatized. Dia pun macam tak tahu nak buat apa, nak jerit ke apa ke. Itulah dia luruk dalam tandas. Sampai ada dua orang yang bertemu, jumpa dia lah, dia ada bunyi menangis. Agak-agak korang kat mana? Kalau korang, kalau aku sebut nama Lalaport dengan Bukit Tungku ni, Medan Tungku ke apa, aku rasa mungkin korang macam dah tahu kot sejarah tempat tu sikit-sikit macam mana kan. Kalau korang tak tahu, aku akan share untuk next content. Bye.